Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita dan channel saya. Hari ini hari Sabtu 28 Mac 2026 Masehi bersamaan dengan 8 Syawal 1447 Hijriah. Sekarang ni pukul 6.32 minit petang. Seperti biasa, video dari report kita untuk hari ini. Selepas ada video dari report kemarin, saya tunggu masuk isyak. Masuk maghrib, saya semayang maghrib. Lepas semayang maghrib tu, ada pukul 8.30 tu, 8.30 tu saya terus pergi ke masjid untuk semayang isyak berjemaah. Lepas semayang isyak berjemaah, singgah ke Daftar Fikri seperti biasa, minum-minum malas seperti biasa. Lepas tu, saya sambil main internet tu. Pulang ke rumah pula pada pukul 12.10 minit malam. Tidur lah agak malam. Pada pukul 2 pagi tu. 3 pagi. Tidur 3 pagi, bangun pada pukul 6.20 minit pagi. Bangun mandi sembahyang subuh. Lepas tu makan sarapan, main internet. Sambung upload video. Upload video juga malah. Sambung upload video sampai complete satu channel tu. Selesai satu channel. Lepas tu mengatuk tidur. Lepas tu edit video untuk channel seterusnya dah sempat 10 video lah. Untuk satu channel 10 video boleh. Pas selesai 10 channel tu saya pun tidur. Ngantuk lanjut tidur, bangun pada pukul 10. Bangun ada pukul 12.46 minit tengah hari. Lepas tu sambung balik upload, sambung balik edit video sampailah siap untuk 2 channel. 20 video lah. Lepas tu siap. Lepas tu semayang Zuhur pada pukul 3.30 minit petang. Semayang Asar dah ada pukul 9 tadi baru semayang Asar. Lepas tu sekarang ni sudah buat upload video lah ni. Ni tak complete lagi ni asal ni. Tak complete lagi. Video sedang online sekarang ni, sedang masa sama ni. Sedang upload lah baru satu video untuk channel pertama. Lepas tu channel kedua lah kat lagi. Ada 20 dah. Video ada. Ya, maksimum 10 video untuk satu channel. Okey. Lepas tu dah dapat gambar tu lah kejap hari ni aktiviti ni. Okey, saya sekali saja untuk sesi. Duit tu tak dapat lagi. Duit mana? Duit hak kena scan tu tak dapat lagi. Duit gaji hak kerja upah kayu, buat kayu pun tak ada lagi. Tak dapat lagi. Okey, sekadar itu saja. Saya sekadar saja untuk sesi video dari report kita untuk hari ini. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye.